Kalau simpan duit raya anak RM100 hari ni, dalam 10 tahun mungkin nilai RM100 tu tinggal separuh je, disebabkan kejatuhan nilai ringgit. Tapi kalau simpan dalam bentuk emas, anda rasa duit raya mudah habis. Nama pun duit yang sifatnya untuk dibelanjakan, kan? Anak pun tak faham betapa pentingnya simpanan untuk masa depan. Tapi dengan emas, nilainya tetap kokoh, malah semakin meningkat. Setiap tahun nilai emas naik dengan purata 10% setahun ataupun lebih. Anda boleh bayangkan nilainya 10 ke 20 tahun akan datang jika kita simpan emas untuk anak-anak. Paling best kalau simpan dalam akaun Get Public Gold, emas tak mudah nak bocor. Sebab apa? Sebab bila dah menyimpan, kita akan rasa sayang nak jual. Sambil tu boleh juga didik anak-anak tentang ilmu kewangan sejak dari mereka kecil lagi. Semua ni untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Fikir-fikirkan, daftar akaun Gap Junior untuk anak-anak, nanti boleh tukar duit raya tu kepada emas. Daftar percuma je. Nak daftar, awak klik link di bio ataupun isi beg biru dan insyaAllah saya akan bantu anda sebaiknya.